So, patutlah tak pernah lekat kat rumah. Kan? What are you doing in my husband's office? Kerja lah. Kerja apa? Nak kerjakan husband aku? Nak goda dia? Tak, sebenarnya saya jumpa dia. Nak bagi tahu dia supaya jangan ganggu saya lagi. Awak pun sama. Jangan ganggu hidup saya lagi. Oh, by the way, tak baik rosakkan hadiah orang. Nampak sangat hari tu memang busuk kan? you dah melampau kan? No, I don't know what she's talking about, okay? Hadiah apa ni? Perempuan, mana bukti? Yelah, itu je you dengan mami you tahu. Bukti. Stop it, Irina. Saya just lying, okay? This woman is lying. No, you are lying. Hey! Engkau tak nak belagak aku cakap English lah. Engkau sudah diri sikit. Engkau tu perempuan kampung, bodoh. Geram tengok muka kau ni. Kau get out of my husband's office. Apa bising-bising ni sampai kat luar dengar tau? Ha? Ni. Kenapa menjerit macam ni? Ini office kan? No, uncle. Perempuan ni, okay? Perempuan ni kurang hajar. You patut halau dia. Tak payah nak halau. Memang nak keluar. Bagus lah. Sudah ya. Saya nak jumpa Razif. Boleh? Untuk daripada saya. Daripada Razif rindu ke awak. Kau ni memang biadab kan? Get out! Control yourself, please. You mengandung kan? Sekarang you explain. Apa yang you dah buat ni? You bakar. No, okay. I didn't do anything. I tak buat apa-apa, right? Kenapa budak kampung tu ada kat sini? You sanggup bakar baju anak Ryan. That's too much, okay? Baju apa ni? Mami, diorang tuduh I, Mami. I tak buat. I swear I didn't do it. Sudahlah, cukup-cukuplah menipu Irina. Ridiculous. Wait. I don't understand. Jujur, I tak sangka both of you sanggup buat benda macam ni. Oh, you know what? Shut up! Keluar. Ryan, please. Tak payah nak buat muka kesian macam ni. Keluar! Keluar! Ryan, please trust me, please.